Sayyidina Muhammad. Pada kali ini, saya akan membentangkan tajuk berkaitan dengan keterangan pakar dalam menentukan tanggungjawab jenayah pesakit mental, analisis menurut hukum Islam. Isu ini bukan sahaja melibatkan persoalan undang-undang dan fiqh, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan, keadilan dan rahmah dalam pelaksanaan hukum. Kerana di dalam sejarah perundangan Islam, keadilan iaitu al-adl merupakan tonggak utama syariah. Ia bukan sahaja bermaksud memberi hukuman kepada bersalah, tetapi juga melindungi mereka yang tidak mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan mereka, termasuklah bagi mereka yang mengalami gangguan mental. Dalam konteks Islam, asas tanggungjawab jenayah berlandaskan keupayaan akal sebagai asas kepada taklif atau dibebankan dengan tanggungjawab. Tanpa akal yang waras, seseorang tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap tindakannya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rufi al-qalam anil salas", iaitulah daripada anil majnun hatta yafiq. Maka tidak dikira ataupun terangkat hukuman ke atas 3 golongan. Dan salah satunya adalah orang yang gila sehingga dia kembali waras. Manakala dalam sistem civil moden, Seksyen 84 Kanun Keseksaan memperuntukkan bahawa seseorang tidak boleh dipersalahkan atas perbuatan jenayah jika pada waktu itu dia berada dalam keadaan yang tidak siuman. Konsep akal dan taklif dalam Islam. Dalam syariat Islam, taklif bermaksud beban tanggungjawab hukum yang dikenakan ke atas mukallaf, iaitulah individu yang telah mencapai umur baligh dan memiliki akal yang sempurna. Dua syarat ini iaitu baligh dan akal menjadi asas kepada kepertanggungjawaban moral dan juga jenayah. Bertepatan sebagaimana hadis yang saya baca sebelum ini, iaitulah diangkat panel atau tidak dipertanggungjawabkan ke atas mereka terhadap kesalahan yang mereka lakukan ke atas 3 golongan. Orang yang tidur sehinggalah bangun, anak yang kecil sehinggalah baligh, dan orang yang gila sehinggalah kembali waras. Hadis ini menjadi asas bahawa tanpa kesedaran akal, tidak wujud tanggungjawab moral ataupun hukum. Para fuqaha seperti Az-Zuhaili menjelaskan bahawa akal ialah asas niat ataupun niyah dan kesedaran dalam setiap perbuatan. Oleh itu, seseorang yang hilang keupayaan akal sama ada sementara ataupun kekal tidak termasuk dalam kategori yang dinamakan sebagai mukallaf. Klasifikasi penyakit mental dalam fiqh jenayah. Dalam perbincangan fiqh jenayah, ulama mengklasifikasikan penyakit mental kepada 3 kategori. Yang pertama, gila penuh ataupun junun kamil, kehilangan keupayaan mental sepenuhnya, tidak mempunyai kesedaran terhadap perbuatannya, maka tanggungjawab jenayah akan digugurkan 100% terhadap mereka. Yang kedua, gila sementara ataupun dinamakan sebagai junun munqati', gangguan mental yang berlaku secara berkala. Jika kesalahan dilakukan ketika dalam keadaan waras, tertuduh masih dipertanggungjawabkan. Sekiranya dilakukan dalam keadaan yang total, dalam keadaan gila, maka beban tanggungjawab akan digugurkan daripada mereka. Yang ketiga, gangguan ringan ataupun ikhtilal nafs terhadap kesedaran terganggu separa, maka hukuman boleh diringankan berdasarkan pada keadaan semasa. Maka bertepatanlah dalam kaedah fiqh ada menyebut al-umur bimaqasidiha. Maka setiap perbuatan dinilai berdasarkan niat dan kesedaran. Justru penilaian terhadap tertuduh mestilah diteliti dengan niat, kesedaran dan kemampuan mengawal diri semasa perbuatan itu sedang dilakukan. Selain daripada itu, prinsip undang-undang sivil dan ujian kewarasan. Dalam undang-undang sivil Malaysia, prinsip ini diinstitusikan melalui Seksyen 84 Kanun Keseksaan. Ia berpaksikan kepada McNaughton Rules 1843 di England yang menjadikan asas pembelaan not guilty by reason of insanity atau NGRI. Seksyen ini memperuntukkan bahawa seseorang tidak boleh dipersalahkan jika semasa melakukan kesalahan dia berada dalam keadaan unsound mind sehingga tidak mampu memahami sifat perbuatannya atau bahawa perbuatan itu salah di sisi undang-undang. Di dalam situasi ini,
mahkamah akan menilai keterangan pakar sekretari forensik bagi menentukan sama ada tertuduh benar-benar tidak waras pada waktu kejadian. Jika disahkan, tertuduh akan ditahankan atau untuk rawatan di hospital sekretari di bawah Seksyen 348 Kanun Tata Cara Jenayah. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai langkah rawatan dan perlindungan awam. Ini menunjukkan bahawa undang-undang moden juga menegakkan prinsip Islam bahawa tiada hukuman tanpa kesedaran dan pilihan bebas. Slide yang berikutnya berkaitan dengan kajian kes dan aplikasi di mahkamah. Terdapat beberapa kes penting yang sering dirujuk seperti mana kes public prosecutor lawan M. Subramaniam pada tahun 1985, tertuduh disahkan menghidap skizofrenia, paranoid dan dibebaskan di bawah Seksyen 84. Begitu juga dalam kes public prosecutor lawan Rosman bin Yusuf 1994, tertuduh mengalami gangguan mental sementara dilepaskan dan diperintahkan menjalani rawatan sekretari. Dan kes ini juga berlaku di Mahkamah Syariah. Seperti mana kes pendakwa syariah Kelantan lawan Muhammad Nasir bin Abdullah, dalam satu kes hipotesis di Mahkamah Syariah di mana tertuduh disahkan tidak siuman sementara, mahkamah tidak menjatuhkan hukuman, sebaliknya mengarah rawatan dan pemulihan atau dinamakan sebagai islah. Kes-kes ini memperlihatkan bahawa keterangan pakar sekretari berperanan penting dalam menilai tahap keupayaan mental tertuduh dan seterusnya menentukan sama ada tanggungjawab jenayah boleh dikenakan atau digugurkan. Analisis dan cadangan penambahbaikan. Analisis terhadap kedua-dua sistem menunjukkan bahawa kedua-duanya berpaksikan akal sebagai asas pertanggungjawaban hukum. Namun, pendekatannya ada sedikit berbeza. Hukum Islam menekankan aspek rahmah dan islah, iaitu rawatan, pemulihan dan perlindungan insan. Walau bagaimanapun, di dalam hukuman sivil pula menekankan kawalan sosial, keselamatan awam melalui mekanisme rawatan berkanun. Sebenarnya, jika dilihat dari segi umumnya, berbeza segi hakikatnya hampir sama di antara satu sama lain. Bagi meningkatkan keadilan dan keutuhan sistem kehakiman syariah, beberapa cadangan penambahbaikan boleh dipertimbangkan. Yang pertama, mengintegrasikan bukti saintifik sekretari dalam proses pembuktian di mahkamah syariah agar hakim dapat membuat keputusan berasaskan ilmu klinikal dan juga syarak. Yang kedua, menambahkan latihan kehakiman untuk hakim syariah dalam bidang sekretari forensik dan penilaian keupayaan akal dan di dalam membuat hukuman. Yang ketiga, mengadakan kerjasama bersepadu di antara institusi kehakiman syariah dan hospital sekretari kerajaan bagi membentuk prosedur standard menilai pesalah mental. Yang keempat, menubuhkan panel pakar Al-Khibrah dalam bidang sekretari Islamik yang diiktiraf oleh Mahkamah Syariah sebagai rujukan rasmi dalam kes-kes jenayah. Langkah-langkah ini akan memastikan bahawa keputusan mahkamah tidak hanya berpaksikan kepada undang-undang tetapi juga pada ilmu dan belas kasihan, dalam kurungan dikatakan sifat ihsan tadi. Dan sebagai penutup, ingin saya tegaskan bahawa pesakit mental bukanlah penjenayah yang perlu dihukum, tapi insan yang perlu dirawat. Islam mengajar kita bahawa keadilan bukan semata-mata menghukum, tetapi menegak keseimbangan di antara hak, rahmah dan kebajikan insan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, apabila kamu menjalankan hukuman di antara manusia, maka hendaklah kamu menghukumkan dengan adil. Surah An-Nisa. Maka keadilan sebenar dalam Islam ialah keadilan yang berbaksikan kepada ilmu, akal dan kasih sayang. Semoga sistem kehakiman kita, sama ada syariah maupun sivil, berkembang ke arah sistem yang lebih berperi kemanusiaan, berintegrasi yang bertegaskan maqasid syariah, khususnya di dalam memelihara akal dan juga jiwa. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.